Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dia.my channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk transfer duit daripada GX Bank ke ShopeePay menggunakan Duit Now QR. Jadi langkah pertama, kita kena dapatkan dulu Duit Now QR ShopeePay. Jadi anda buka aplikasi ShopeePay, masukkan ShopeePay PIN anda ataupun boleh guna biometric authentication. Alright, anda tengok sekarang ni baki ShopeePay saya RM kosong. Jadi saya akan transfer duit daripada GX Bank menggunakan QR Duit Now. So tekan pada scan MP dekat bawah. Alright, seterusnya kita tekan pada show QR code. Okey, sebab kita nak dapatkan QR code Duit Now ShopeePay kan. Lepas tu kita pilih receive. Dekat atas pilih receive. Okey, kat sini anda boleh nampak lah nombor akaun Duit Now. Kemudian di bawah tu kita nampak QR code Duit Now. Dalam video ni saya nak transfer menggunakan QR code Duit Now. Jadi kita tekan pada button download untuk kita download gambar QR code Duit Now ni masuk ke dalam phone. Jadi dia masuklah, anda perasan dekat situ image save successfully. Jadi dia dah simpan dalam galeri smartphone. Alright, seterusnya kita buka aplikasi GX Bank. Pastikan anda ada balance yang cukup. Buka aplikasi GX Bank, masukkan nombor PIN ataupun boleh guna biometric authentication untuk GX Bank. Okey, saya ada balance RM28.65. Saya nak transfer RM8 je. Jadi cukup lah. Jadi untuk guna QR code transfer menggunakan QR code Duit Now, tekan menu scan QR. Dia akan buka scanner macam ni, tapi kita akan scan menggunakan gambar yang kita save dalam galeri. So pilih scan from gallery. Alright, anda boleh nampak QR code yang saya save tadi. So pilih QR code Duit Now ShopeePay yang kita save, dan dia akan automatic detect pemilik akaun QR code ni. Pastikan anda semak betul-betul nama penerima adalah nama yang betul. Contoh dalam video ni, ini adalah QR code Duit Now saya sendiri, jadi naik nama saya lah. Kalau anda scan QR code orang lain, pastikan nama ni, iaitu nama penerima, adalah nama yang betul. Kemudian barulah anda masuk amount berapa nak transfer. Okey, contoh saya nak transfer RM8 je. Jadi kita tekan 800. Kemudian di dalam bahagian recipient reference tu, sebenarnya kita boleh pilih di bawah tu. Dia dah ada reference yang dia dah siap-siap, ataupun kita boleh custom. Kita boleh letak sendiri recipient reference kita yang kita nak lah. Contoh saya letak YouTube. Alright, ini contoh lah. Kemudian untuk proceed, untuk next step, kita tekan arrow ke kanan di bawah. Okey, dia akan naik paparan review your transfer. Jadi semak betul-betul nama penerima ni adalah nama yang betul. Okey, saya transfer ke diri saya sendiri, jadi naik nama saya lah. Kalau anda transfer dekat orang lain, pastikan nama ni adalah nama penerima yang betul. Okey, confirm transfer, tekan pada approve via GX Secure. Masukkan nombor PIN GX Bank ataupun anda boleh guna biometric authentication seperti saya buat dalam video ni. Okey, ShopeePay money receive. Transfer successful. So kalau anda tengok sini, kita ada pilihan lah untuk share receipt. Kalau anda transfer dekat orang lain, biasanya kita share receipt. Selepas kita tekan button share receipt tu, anda kena tengok ni contoh lah paparan receipt daripada transfer yang saya buat. Anda boleh tengok di atas kanan screen ada menu untuk share. Anda tekan kat situ. Kemudian anda boleh share menggunakan aplikasi media sosial ataupun aplikasi messaging. Okey, saya akan semak dekat ShopeePay saya, sepatutnya dah masuk RM8. Alright, anda tengok sekarang ShopeePay saya dah menjadi RM8. Berjaya transfer. Okey, itulah dia cara macam mana nak transfer duit daripada GX Bank kepada ShopeePay menggunakan Duit Now QR. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia.my. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.